Saya diminta media untuk mengulas kontroversi terbaru bersabit lantikan Tan Sri Teraruddin oleh Perdana Menteri untuk menjadi anggota Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman ataupun JAC. Sebenarnya jarang berlaku apabila Tuanku Sultan membuat kenyataan umum mengenai pelantikan atau perjalanan pentadbiran kerajaan. Kenyataan umum Tuanku Yang Tuan Negeri Sembilan itu tidak boleh dipandang ringan. Dan walaupun Datuk Seri Anwar mungkin berharap isu ini akan reda begitu sahaja, ia sebenarnya menyentuh hati satu segmen yang penting dalam masyarakat, khususnya dalam kalangan penyokong PH dan PKR sendiri. Mereka yang sangat mengambil berat tentang kebebasan kehakiman adalah penyokong teras PH dan PKR, terutamanya dalam kalangan kelas menengah. Lagipun, pengamal undang-undang merupakan antara penyokong terawal reformasi kerana kebimbangan mereka pada ketika itu terhadap tindakan pihak berkuasa dan badan kehakiman. Maka sudah tentu sebahagian masyarakat kini boleh mentafsirkan pelantikan Tan Sri Teraruddin secara tidak langsung mengesahkan wujudnya perancangan awal untuk melantik beliau ke jawatan tertinggi badan kehakiman seperti yang didakwa pada Jun tahun ini. Sentimen awam seperti ini yang terbentuk secara perlahan dari masa ke masa akan menghakis kredibiliti reformis kerajaan. Pada ketika kredibiliti reformis itulah merupakan faktor paling penting sekiranya PH dan PKR mahu dipilih semula untuk penggal yang kedua. Kebimbangan terbesar saya ialah dakwaan yang terkandung dalam minit JAC yang bocor tempoh hari masih belum disiasat sehingga hari ini. Ini mewujudkan satu situasi double jeopardy kepada kerajaan. Bukan sahaja persoalan mengenai kredibiliti Tan Sri Teraruddin akan terus berlega, malah dengan pelantikan beliau ke dalam JAC ini, ia memberikan gambaran bahawa Perdana Menteri bertekad untuk meneruskan langkah meletakkan Tan Sri Teraruddin ke jawatan penting Badan Kehakiman, walaupun dakwaan berhubung Tan Sri Teraruddin sehingga kini masih belum diselesaikan.